Okey, hai Assalamualaikum dan salam sejahtera semua pelajar SPM. Jom kita mulakan sesi ulang kaji untuk bab 1 Kedaulatan Negara. Dalam sesi ini, kita akan fokus betul-betul pada poin-poin penting yang selalu sangat ditanya dalam exam, biar anda semua lebih yakin nak jawab nanti. Baiklah, ini dia plan tindakan kita. Kita akan sentuh 5 perkara utama. Mula-mula, konsep asas kedaulatan itu sendiri. Lepas tu, ciri-ciri negara berdaulat, kenapa ia penting, macam mana nak pertahankannya. Dan akhir sekali, iktibar yang kita boleh ambil. Semua ni, percayalah, poin-poin emas untuk kertas sejarah awak. Okey, jom kita mula dengan yang paling asas. Benda pertama yang kita kena betul-betul faham, apa sebenarnya maksud kedaulatan ni. Kalau kita tak faham asas dia, susah nak jawab soalan yang lain kan? Nak senang faham, kedaulatan ni maksudnya kuasa paling tinggi, kuasa mutlak. Cuba bayangkan negara kita ni macam sebuah kapal. Kitalah kaptennya. Kita bebas nak kemudi kapal ni ke mana saja kita suka tanpa ada kapal lain datang dan arah-arahkan kita. Itulah dia negara yang berdaulat, bebas dan berkuasa penuh. Sekarang, kita masuk ke bahagian yang memang soalan favourite dalam peperiksaan. Jenis-jenis kedaulatan. Ada berapa dan apa beza antara semua tu? Jom kita bedah siasat satu-satu. Okey, ada 4 jenis yang awak kena ingat. Pertama, tradisional. Senang je, ini zaman dulu punya, kuasa penuh terletak kat tangan raja atau sultan. Kedua, moden. Yang ni dikaitkan dengan kita, hak rakyat dan wujudnya perlembagaan. Ketiga, kedaulatan undang-undang. Maksudnya, tak kira awak siapa, pemerintah ke rakyat biasa, semua tertakluk bawah undang-undang. Dan yang keempat, antarabangsa. Yang ni macam lesen besar dari PBB yang mengiktiraf negara kita dan cakap, negara ini merdeka, jangan ada sesiapa kacau. Okey, kita dah faham apa itu kedaulatan dan jenis-jenisnya. Persoalan seterusnya, macam mana kita nak tahu sesebuah negara tu berdaulat ke tak? Apa ciri-cirinya? Ada 4 elemen utama yang wajib ada. Tolong ingat, 4 bahan wajib ni. Mesti ada pemerintahan untuk tadbir negara, mesti ada sempadan yang jelas macam pagar rumah kita, mesti ada sistem perundangan atau undang-undang untuk jaga keamanan, dan yang paling penting, mestilah ada rakyat. Tanpa salah satu daripada 4 ni, tak lengkaplah sesebuah negara berdaulat tu. Ini dia bahagian yang selalu keluar dalam soalan kebat, soalan berfikir aras tinggi. Kenapa kita kena jaga sangat kedaulatan ni? Apa pentingnya? Apa faedah yang kita dapat bila negara kita berdaulat? Ada 4 kelebihan besar. Bila kita berdaulat, pentadbiran kita jadi lebih berkesan sebab tak ada kuasa luar yang sibuk nak masuk campur. Dari segi ekonomi pula, kita bebas buat dasar sendiri untuk kayakan negara. Untuk sosial pula, kita boleh cipta sistem pendidikan yang hebat untuk lahirkan generasi bijak pandai. Dan akhir sekali, kita boleh jalin hubungan luar dengan negara lain atas dasar hormat menghormati. Okey, kita dah tahu kenapa kedaulatan tu penting. Sekarang, soalan kebat yang popular seterusnya. Bagaimana kita nak pertahankan kedaulatan ni? Ingat ya, ini bukan kerja pemerintah seorang. Ia tanggungjawab kita bersama, pemerintah dan rakyat. Tengok, ia macam satu kerjasama berpasukan. Pemerintah kena buat kerja dia, tadbir dengan cekap, adil, elak rasuah. Kita sebagai rakyat pun ada peranan. Tunjukkan taat setia, sokong program kerajaan dan yang paling mudah, patuhi undang-undang. Bila dua-dua pihak mainkan peranan, barulah negara kita stabil dan makmur. Dalam hal pertahanan pun sama. Pemerintah boleh beli kelengkapan tentera yang canggih buat kempen patriotik. Tapi, benteng bertahanan sebenar adalah kita, rakyat. Kita kena peka dengan isu keselamatan, kena saling hormat menghormati antara kaum, dan yang paling penting, ada semangat sanggup berkorban untuk Malaysia. Pertahanan negara bukan cuma di tangan askar, tapi di hati setiap rakyat. Okey, kita dah sampai ke bahagian terakhir. Apa pengajaran atau iktibar yang boleh kita kutip daripada keseluruhan bab ni? Poin-poin ni sangat padu untuk awak letak dalam bahagian kesimpulan esei untuk tunjukkan pemahaman yang mendalam. Iktibar pertama, dan ini yang paling mahal. Jangan sekali-kali mudah percaya atau bagi muka pada kuasa luar untuk masuk campur urusan negara kita. Sejarah penjajahan dah bagi kita pengajaran yang cukup jelas. Sekali kita alpa, kedaulatan boleh tergadai. Pengajaran kedua, ingat ni sampai bila-bila. Benteng kita yang paling kuat, yang paling kebal bukanlah senjata canggih, tapi perpaduan di kalangan kita sebagai rakyat. Bila kita bersatu padu, tak kira bangsa dan agama, musuh dari luar susah nak gegarkan kita. Dan yang terakhir, kenapa kita perlukan sistem pertahanan yang kuat? Bukan sebab kita suka perang, tapi ia adalah satu mesej, satu amaran untuk buat pihak luar rasa gerun dan fikir banyak kali sebelum cuba mengancam kita. Kekuatan ketenteraan tu adalah jaminan kepada keamanan.
Jadi, sebagai penutup, saya nak tinggalkan anda dengan satu soalan untuk direnungkan. Lepas faham semua ni, apa satu tindakan kecil yang anda boleh mula buat hari ini untuk tunjukkan semangat patriotism dan rasa sayang pada negara? Fikirkan dan cuba lakukannya. Itu saja untuk sesi kali ini. Semoga bermanfaat. Selamat maju jaya semua!